Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Titip salam buat pena bijaksana yang menggubal dasar pendidikan bangsa. Saya, Yusratul Fazira binti Mak Yazid Zahid, selaku Pegawai Eksekutif Syarikat Aman Intel bersama saudari Amni Damia binti Nur Syufaat sebagai Juruteknik Keselamatan Aplikasi akan membentangkan mengenai garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Sebelum kita meneruskan perbincangan, apakah itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI ialah keupayaan mesin atau komputer untuk meniru kebolehan manusia seperti berfikir dan membuat keputusan secara berdikar. Walaupun AI berpotensi memudahkan pembelajaran, wujud juga pelbagai cabaran dan risiko yang perlu dianalisis secara mendalam agar penggunaannya kekal selamat dan beretika. Soalan yang timbul kini ialah, apakah risiko utama yang berlaku apabila kecerdasan buatan AI digunakan secara meluas dalam kalangan murid sekolah? Terdapat satu isu utama yang perlu diberi perhatian, iaitu plagiarisme. Menurut kajian laporan yang dijalankan oleh Raja Hassan dan Tunku Badriah Tunku Ahmad pada tahun 2018, hampir semua pelajar tingkatan 4 yang terlibat dalam kajian ini telah melakukan plagiarisme internet. Hasil analisis menggunakan Turnitin dan skor yang dikodkan oleh penyelidik mendapati bahawa hampir 99% pelajar melakukan plagiarisme, dengan satu-satunya pengecualian ialah seorang pelajar perempuan. Purata peratusan kandungan yang diciblak adalah sangat tinggi, iaitu 90%. Walaupun plagiarisme wujud, kemajuan teknologi tidak seharusnya ditolak. Lantas, bagaimanakah AI boleh digunakan secara selamat dalam pembelajaran murid? AI boleh dimanfaatkan dengan menjadikannya alat sokongan untuk membantu murid menjana idea dan memahami konsep yang sukar. Namun, bimbingan guru serta pendidikan etika digital penting bagi mengelakkan kebergantungan berlebihan. Sehubungan dengan situasi ini, beberapa inisiatif strategik dicadangkan bagi menangani isu yang dikenal pasti secara berkesan. Pertama sekali ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa akan dilibatkan melalui bengkel kesedaran yang dianjurkan di sekolah. Pendedahan ini membolehkan mereka memahami peranan memantau penggunaan AI di dalam rumah agar anak-anak kekal menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Selain itu, Minggu AI Sekolah wajar dianjurkan setiap tahun sebagai platform meningkatkan literasi, minat dan kesedaran murid terhadap AI. Contohnya seperti melalui pameran dan pertandingan murid untuk didedahkan kepada murid tentang penggunaan AI secara kreatif. Kesimpulannya, penggunaan AI dalam kalangan murid perlu diurus dengan bijak agar manfaatnya dapat dimaksimumkan tanpa mengabaikan etika dan keselamatan. Dengan usaha semua pihak, hasrat untuk membentuk generasi cilik AI yang beretika dan bertanggungjawab dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih.